Adakah anda makan blueberry dengan cara yang salah? Superfood ini mungkin kehilangan khasiatnya apabila digabungkan dengan makanan biasa. Dalam video hari ini, kami mendedahkan 5 kombinasi mengejutkan yang boleh menyebabkan manfaat berharga blueberry menjadi sia-sia. Selamat datang, rakan-rakan yang mementingkan kesihatan. Saya sangat gembira anda berada di sini hari ini. Blueberry sangat hebat untuk kesihatan warga emas, tetapi kombinasi makanan memainkan peranan yang sangat penting. Jom kita buka potensi penuhnya bersama-sama sekarang. Blueberry ialah makanan hebat yang meningkatkan fungsi otak dan melindungi ingatan, kaya dengan antioksidan. Rakyat Amerika membelanjakan berjuta-juta setiap tahun untuk buah ini, tetapi ramai tanpa sedar merosakkan manfaatnya melalui gabungan makanan yang salah. Kebenaran yang mengejutkan menanti. Hari ini kami akan mendedahkan 5 makanan biasa yang menghalang penyerapan nutrien blueberry, menerangkan sains di sebalik interaksi ini, dan menunjukkan cara yang lebih bijak untuk menikmati blueberry bagi mendapatkan manfaat kesihatan maksimum. Gabungan makanan tertentu boleh mencetuskan tindak balas kimia yang menghalang tubuh anda daripada menyerap antioksidan berharga dalam blueberry. Anda memakannya, tetapi tidak mendapat manfaat sepenuhnya. Pengetahuan ini boleh mengubah kesihatan anda secara drastik. Berita baiknya, perubahan masa yang mudah dan gabungan makanan yang lebih bijak membolehkan anda menikmati semua manfaat blueberry sepenuhnya. Tiada makanan yang dilarang, hanya perlu diasingkan mengikut masa. Ini lebih mudah daripada yang anda sangka. Gabungan buruk nombor 1, blueberry dengan kacang. Ini mengejutkan ramai orang. Kacang sihat, blueberry pun sihat, kenapa tidak digabungkan? Jawapannya melibatkan penyerapan zat besi dan sesuatu yang dipanggil asid fitik. Sains yang menjelaskannya. Kacang mengandungi asid fitik, sebahagian yang mengikat mineral seperti zat besi dan zinc, menghalang penyerapan. Apabila dimakan bersama blueberry, asid fitik menghalang tubuh anda daripada menggunakan kandungan zat besi berharga dalam blueberry sepenuhnya. Blueberry membekalkan zat besi yang menyokong kesihatan darah dan tahap tenaga yang baik. Zat besi membawa oksigen ke otak dan otot anda. Apabila asid fitik menghalang penyerapan zat besi, anda terlepas manfaat penting ini walaupun telah makan blueberry. Tanda-tanda kekurangan zat besi termasuk keletihan berterusan, kulit pucat, pening, anggota badan sejuk, dan kabus otak. Ramai warga emas mengalami simptom ini tanpa sedar kerana gabungan makanan merosakkan penyerapan zat besi sepanjang hari. Ini tidak bermakna anda harus mengelak kacang. Kacang sangat berkhasiat. Cuma makan secara berasingan daripada blueberry. Nikmati kacang pada pertengahan pagi, blueberry pada pertengahan petang. Jarakan 2 hingga 3 jam untuk penyerapan yang optimum. Campuran trail mix popular yang menggabungkan beri dan kacang. Tidak ideal untuk penyerapan nutrien maksimum. Sediakan snack secara berasingan, kacang dalam satu bekas, beri dalam bekas lain. Tubuh anda akan berterima kasih dengan besar. Penyelesaiannya mudah, makan blueberry sahaja sebagai snack sendiri, atau gabungkan dengan makanan yang meningkatkan, bukannya menghalang, penyerapan nutrisinya. Kami akan kongsikan gabungan sempurna nanti dalam video ini. Soalan, bolehkah saya makan blueberry bersama buah-buahan lain? Sudah tentu. Buah-buahan saling melengkapi dengan hebat. Campurkan blueberry dengan strawberry, pisang, atau apel. Salad buah merupakan snack yang sangat baik tanpa mengganggu penyerapan nutrien sama sekali. Gabungan buruk nombor 2, blueberry dengan teh yang mengandungi tanin. Tanin ialah sebahagian yang terdapat dalam banyak jenis teh yang mengganggu penyerapan antioksidan dengan ketara.
Gabungan ini menyebabkan antioksidan kuat dalam blueberry tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tanin mengikat antioksidan yang dipanggil antosianin, pigmen biru ungu yang menjadikan blueberry sangat bermanfaat. Apabila terikat bersama, tubuh anda tidak dapat menyerap sebatian berharga ini. Anda sebenarnya membuang manfaat tersebut begitu sahaja. Antosianin melindungi otak anda daripada penuaian, mengurangkan keradangan, menyokong kesihatan jantung, dan meningkatkan ingatan. Inilah sebab utama anda makan blueberry. Jangan biarkan tanin merampas manfaat luar biasa ini. Soalan, teh mana yang mengandungi tanin paling tinggi? Teh hitam berada di tangga teratas, diikuti oleh teh hijau dan teh oolong. Jenis-jenis teh popular ini secara ketara mengurangkan penyerapan antioksidan blueberry apabila diminum bersama. Tanda-tanda anda tidak menyerap antioksidan termasuk peningkatan keradangan, sakit sendi, jangkitan kerap, penyembuhan luka yang lambat, dan tanda-tanda penuaian yang dipercepat. Ramai warga emas mengalami ini walaupun makan makanan yang kaya dengan antioksidan. Soalan, teh mana yang tidak mengandungi tanin? Teh herba, chamomile, pudina, rooibos, dan hibiscus mengandungi sedikit atau tiada tanin. Teh-teh ini selamat dinikmati bersama blueberry tanpa menghalang penyerapan antioksidan berharga. Nikmati teh hitam atau teh hijau anda pada waktu pagi, tetapi tunggu 2 hingga 3 jam sebelum makan blueberry. Atau tukar kepada teh herba seperti chamomile atau pudina jika anda ingin menikmati blueberry semasa waktu minum teh. Perubahan masa yang mudah ini memberikan manfaat maksimum. Soalan, bagaimana pula dengan jus blueberry? Elakkan ia. Jus blueberry komersial mengandungi gula tambahan dan tidak mempunyai serat yang terdapat dalam buah blueberry segar. Anda kehilangan manfaat dan menghadapi masalah gula. Sentiasa pilih blueberry segar. Kenali Barbara, 68 tahun, dari Boston, Massachusetts. Dia secara konsisten makan blueberry bersama teh hijau paginya, mengikuti nasihat yang dibacanya tentang antioksidan. Namun, dia semakin berasa kabur dan mengalami keradangan setiap hari. Barbara belajar tentang gangguan tanin dan menukar rutin hariannya. Kini dia minum teh hijau semasa sarapan dan makan blueberry secara bersendirian pada pertengahan pagi. Dalam 3 minggu, kejelasan mentalnya meningkat dengan ketara. Tenaganya kembali dengan cemerlang. Soalan, berapa banyak blueberry yang perlu dimakan oleh warga emas setiap hari? Setengah hingga 1 cawan setiap hari memberikan antioksidan yang ketara. Konsistensi lebih penting daripada kuantiti. Pengambilan secara tetap membina manfaat kesihatan secara terkumpul dari masa ke masa. Soalan, bolehkah anda makan terlalu banyak blueberry? Tidak mungkin. Blueberry rendah kalori dan tinggi serat. Makan dalam jumlah yang terlalu banyak mungkin menyebabkan ketidakselesaan pencernaan akibat serat berlebihan, tetapi ini jarang berlaku. Nikmati dengan bebas. Komen di bawah, makanan apa yang anda makan bersama blueberry? Jangan rasa bersalah, juta-juta orang membuat kesilapan ini setiap hari. Kini anda sudah tahu dan boleh membuat pilihan lebih baik mulai sekarang. Pengetahuan itu kuasa. Gabungan buruk nombor 3, blueberry dengan kopi. Peminat kopi, sila beri perhatian. Kopi mengandungi sebatian yang secara ketara mengganggu penyerapan antioksidan blueberry. Rutin pagi anda perlu disesuaikan untuk mendapatkan manfaat maksimum. Kopi mengandungi asid klorogenik dan kafein, kedua-duanya mengikat antioksidan dalam blueberry, mengurangkan penyerapan sehingga 87%. Hampir semua manfaat hilang. Ini terbukti secara saintifik.
Ramai warga emas menambah blueberry ke dalam smoothie kopi pagi atau memakannya bersama kopi sarapan, tanpa sedar merosakkan manfaat yang mereka cuba peroleh. Kesilapan mahal ini berlaku setiap hari di jutaan rumah. Kopi juga meningkatkan asid perut dan mempercepatkan pencernaan, menyebabkan blueberry melalui sistem anda terlalu cepat sebelum nutrien dapat diserap dengan baik. Ini adalah masalah berganda, mengikat dan mempercepat, yang kedua-duanya mengurangkan manfaat secara ketara. Ini tidak bermakna anda harus berhenti minum kopi. Cuma asingkan kopi dan blueberry sekurang-kurangnya 2 jam. Nikmati kopi semasa sarapan, blueberry sebagai snack pertengahan pagi. Penyelesaian sempurna untuk pencinta kopi. Atau pertimbangkan, makan blueberry sebaik bangun tidur, kemudian nikmati kopi 30 minit kemudian. Ini memberi blueberry kelebihan untuk diserap sebelum kopi sampai. Masa adalah kuncinya di sini. Kopi tanpa kafein juga menghadapi masalah yang sama. Asid klorogenik tetap wujud dalam kopi tanpa kafein. Masalahnya bukan hanya kafein, tetapi pelbagai sebatian dalam kopi yang secara konsisten mengganggu penyerapan antioksidan. Kenali Jackie, 72 tahun. Dia menambah blueberry ke dalam smoothie kopi paginya setiap hari, berbangga dengan pilihan sihatnya. Namun, paras kolesterolnya kekal tinggi dan keradangan semakin teruk walaupun menggunakan blueberry organik yang mahal. Jackie belajar tentang gangguan kopi. Dia mula makan blueberry secara berasingan pada pertengahan pagi, sambil mengekalkan kopi kegemarannya semasa sarapan. Dalam masa 8 minggu, kolesterolnya turun sebanyak 20 mata. Doktornya sangat terkejut. Tekan butang like jika anda belajar sesuatu yang baru hari ini. Kebanyakan orang tidak tahu tentang interaksi makanan ini. Like anda membantu video ini sampai kepada warga emas yang sangat memerlukan maklumat yang boleh mengubah hidup ini. Padanan buruk nombor 4, blueberry dengan minuman manis, bijirin, atau smoothie yang mengandungi gula tambahan. Gula secara drastik mengurangkan manfaat blueberry melalui pelbagai mekanisme. Ini benar-benar mengejutkan kebanyakan orang. Gula tambahan menyebabkan lonjakan gula dalam darah dengan cepat yang mencetuskan keradangan, tepat seperti yang cuba dicegah oleh antioksidan dalam blueberry. Anda secara serentak menyebabkan dan melawan keradangan. Ini membatalkan sepenuhnya manfaat blueberry. Gula juga memberi makan kepada bakteria usus yang berbahaya yang merosakkan lapisan usus anda, menghalang penyerapan nutrien dengan betul. Apabila lapisan usus anda terganggu, nutrien dalam blueberry akan melalui sistem pencernaan tanpa diserap. Nutrisi terbuang. Smoothie komersial sering mengandungi 20 hingga 40 gram gula tambahan, lebih banyak daripada sebatang coklat. Menambah blueberry tidak menjadikannya sihat. Gula mengatasi sebarang manfaat yang mungkin diberikan oleh blueberry. Bijirin sarapan yang dipasarkan sebagai sihat sering mengandungi 10 hingga 15 gram gula setiap hidangan. Menambah blueberry mencipta gabungan bermasalah di mana bahaya gula jauh melebihi manfaat blueberry. Tanda-tanda pengambilan gula berlebihan termasuk keletihan mendadak, kabut otak, perubahan mood, peningkatan lemak perut, keinginan makanan berterusan, dan keradangan. Ramai warga emas mengalaminya walaupun makan bijirin atau smoothie blueberry yang dianggap sihat. Makan blueberry begitu sahaja atau bersama yogurt tanpa gula. Buat smoothie menggunakan susu badam tanpa gula, bayam, dan serbuk protein tanpa gula tambahan. Blueberry anda akan berfungsi dengan sempurna tanpa gangguan gula. Pilih bijirin biasa seperti oat atau brand tanpa gula, kemudian tambahkan blueberry segar sendiri. Anda mengawal kemanisan tanpa gula tambahan yang merosakkan penyerapan antioksidan. Pertukaran mudah ini mengubah sarapan anda.
Baca label dengan teliti. Jus buah, gula tebu organik, dan madu masih merupakan gula tambahan yang mengganggu manfaat blueberry. Jangan tertipu dengan istilah pemasaran. Gula tetap gula. Skongsi video ini dengan rakan, anak, dan cucu anda. Semua orang sering makan blueberry dengan cara yang salah tanpa menyedarinya. Anda boleh benar-benar mengubah kesihatan seseorang dengan berkongsi ilmu berharga ini hari ini. Kenali Patricia, 65 tahun, dari Chicago, Illinois. Dia minum smoothie blueberry komersial setiap hari, percaya dia sangat sihat. Namun, dia mula bertambah berat badan, sentiasa berasa letih, dan gula dalam darahnya meningkat setiap tahun. Patricia mula membuat smoothie sendiri di rumah, susu badam tanpa gula, bayam, serbuk protein, dan blueberry segar tanpa gula tambahan. Dalam masa 6 minggu, dia berjaya menurunkan berat badan sebanyak 12 paun dan gula dalam darahnya kembali normal dengan sempurna. Padanan buruk 5, blueberry dengan makanan yang tinggi lemak trans. Lemak trans mencetuskan keradangan dan merosakkan membran sel, seterusnya menghalang penyerapan antioksidan sepenuhnya. Gabungan ini amat berbahaya untuk warga emas. Lemak trans merosakkan lapisan usus anda dan mencetuskan keradangan sistemik di seluruh badan. Antioksidan dalam blueberry tidak dapat mengatasi kerosakan ini. Anda sedang berjuang dalam pertempuran yang mustahil apabila menggabungkan makanan ini bersama. Sumber lemak trans yang biasa termasuk roti bakar, makanan goreng, margarin, popcorn mikro, dan snack berbungkus. Ramai warga emas makan muffin atau pastry blueberry kerana menganggapnya sihat disebabkan mengandungi blueberry. Salah. Walaupun dalam jumlah kecil, lemak trans boleh menyebabkan bahaya yang besar. FDA melarang lemak trans tiruan pada 2018, tetapi banyak produk masih mengandungi lemak ini melalui jalan pintas yang dilabel sebagai minyak separa terhidrogenasi. Baca label dengan teliti. Lemak trans meningkatkan kolesterol jahat, mengurangkan kolesterol baik, mencetuskan keradangan, merosakkan saluran darah, meningkatkan risiko serangan jantung, dan mempercepat penuaian otak. Menambah blueberry langsung tidak menetralkan kerosakan ini. Nikmati blueberry bersama lemak sihat. Padankan dengan avocado, dressing berasaskan minyak zaitun, atau biji flah kaya omega 3. Lemak sihat ini sebenarnya meningkatkan penyerapan antioksidan blueberry dengan sangat baik. Gabungan menang-menang. Elakkan pancakir, muffin, dan pastry blueberry di restoran hampir selalu dibuat dengan lemak trans atau minyak yang tidak sihat. Makanan restoran jarang menyokong kesihatan optimum walaupun mengandungi blueberry. Buat pilihan yang bijak. Kenali Thomas, 70 tahun, dari San Diego, California. Dia gemar makan muffin blueberry dari kedai runcit setiap hari untuk sarapan, percaya blueberry membuatnya sihat. Kolesterolnya meningkat dan penyakit jantungnya semakin teruk walaupun mengambil ubat. Thomas belajar tentang lemak trans dalam makanan bakar komersial. Dia beralih kepada oat biasa dengan blueberry segar dan kacang walnut. Dalam masa 4 bulan, kolesterolnya turun sebanyak 40 mata. Pakar kardiologi beliau mengurangkan dos ubatnya. Penyelesaiannya bukan dengan menghapuskan makanan ini, tetapi dengan waktu makan yang bijak dan gabungan yang lebih baik. Pisahkan blueberry daripada makanan bermasalah selama 2 hingga 3 jam. Makan blueberry secara sendiri untuk penyerapan dan manfaat maksimum. Jika maklumat ini berguna, sila tekan butang like. Ribuan warga emas perlu belajar tentang gabungan makanan yang membazirkan wang mereka dan merosakkan kesihatan. Like anda membantu menyebarkan ilmu penting ini. Adakah anda pernah makan blueberry bersama mana-mana daripada 5 makanan ini?
Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Kisah anda mungkin membantu orang lain menyedari mengapa mereka tidak melihat peningkatan kesihatan seperti yang dijangkakan. Sekarang mari kita terokai sains dengan lebih mendalam. Mengapa interaksi ini berlaku? Memahami mekanismenya membantu anda membuat pilihan makanan yang lebih bijak sepanjang hari, bukan hanya semasa makan blueberry. Sistem pencernaan anda adalah kimia yang kompleks. Apabila sesetengah sebatian bertemu, mereka bergabung, membentuk molekul yang terlalu besar untuk diserap melalui dinding usus anda. Nutrien tersebut secara literal tidak dapat memasuki aliran darah. Fikirkan penyerapan seperti menolak barang melalui pintu skrin. Barang kecil mudah melepasinya, tetapi apabila nutrien bergabung dengan sebatian lain, ia menjadi terlalu besar. Ia tersangkut di luar. Waktu makan penting kerana pencernaan mengambil masa berjam-jam. Makanan yang dimakan semasa sarapan biasanya sudah banyak dicerna pada pertengahan pagi. Skim sebabnya menunggu 2 hingga 3 jam membolehkan nutrien diserap secara berasingan tanpa gangguan. Perut anda menghasilkan enzim yang berbeza untuk makanan yang berbeza. Protein memerlukan pepsin, karbohidrat memerlukan aminase, dan lemak memerlukan lipase. Apabila anda makan kombinasi kompleks, pencernaan menjadi tidak cekap dan tidak lengkap. Memisahkan makanan membantu. Tahap pH juga penting. Perut anda sangat berasid, manakala usus anda bersifat alkali. Nutrien yang berbeza diserap dalam persekitaran yang berbeza. Makanan yang ringkas dicerna dengan lebih cekap berbanding kombinasi kompleks secara konsisten. Kongsi video ini dengan rakan atau keluarga yang makan blueberry. Kebanyakan orang tidak tahu tentang interaksi makanan ini. Anda boleh menyelamatkan seseorang daripada membazirkan wang untuk manfaat yang mereka tidak dapat. Sekarang mari kita bincangkan apa yang perlu dimakan bersama blueberry. Yogurt Greek sangat sesuai, proteinnya tidak mengganggu antioksidan, dan bakteria sihat meningkatkan penyerapan. Gabungan ini terbukti secara saintifik sebagai pilihan terbaik. Oatmeal biasa dengan blueberry sangat baik. Oat menyediakan serat larut yang melambatkan pencernaan, membolehkan lebih banyak masa untuk penyerapan antioksidan. Selain itu, oat tidak mengandungi sebarang sebatian yang menghalang manfaat blueberry. Keju cottage dan blueberry menjadikannya snack tinggi protein yang ideal. Proteinnya mengenyangkan, manakala kalsium dari keju cottage tidak mengganggu antioksidan blueberry. Satu lagi gabungan sempurna yang terbukti secara saintifik. Air adalah minuman paling sesuai dengan blueberry. Ia membantu pencernaan dan penyerapan tanpa sebarang gangguan. Kadang-kadang pilihan yang paling mudah adalah yang terbaik. Kekal terhidrat, tingkatkan penyerapan. Teh herba sesuai sangat dengan blueberry. Chamomile, peppermint, atau rooibos tidak mengandungi tanin, jadi ia tidak mengikat antioksidan. Nikmati waktu minum teh yang santai bersama blueberry tanpa rasa bersalah dan penuh manfaat. Soalan, bila waktu terbaik untuk makan blueberry? Pertengahan pagi atau pertengahan petang adalah masa yang paling sesuai. Waktu ini jauh dari kopi, teh, dan makanan lain yang boleh mengganggu. Waktu snack adalah masa blueberry. Makan blueberry ketika perut kosong jika boleh. Ini membolehkan penyerapan maksimum tanpa persaingan atau gangguan daripada makanan lain. Anda akan mendapat 100% manfaat yang anda bayar. Sesetengah orang makan blueberry sebaik sahaja bangun tidur, strategi yang hebat. Perut anda kosong, penyerapan adalah optimum, dan anda memulakan hari dengan antioksidan yang kuat melindungi otak dan badan anda dengan segera. Soalan, bagaimana jika saya tidak mampu membeli blueberry segar sepanjang tahun? Bolehkah saya makan blueberry beku?
Sememangnya, blueberry beku mengekalkan hampir semua nutrien dan selalunya lebih mampu milik. Cairkan dahulu atau campur terus dalam smoothie tanpa gula tambahan. Beli semasa promosi, simpan berbulan-bulan, dan nikmati manfaat blueberry dengan kos yang berpatutan sepanjang tahun. Soalan, bagaimana pula dengan blueberry kering? Blueberry kering lebih pekat tetapi sering mengandungi gula tambahan. Baca label dengan teliti. Jika tanpa gula tambahan, ia mudah dibawa semasa perjalanan. Namun, blueberry segar atau beku tetap lebih baik untuk manfaat maksimum dan hidrasi. Kenali Helen, 74 tahun, dari Miami, Florida. Dia mengikuti semua peraturan, makan blueberry setiap hari bersama yogurt Greek pada pertengahan pagi, mengelakkan makanan yang mengganggu, dan konsisten selama 3 bulan. Transformasinya sungguh menakjubkan. Ingatan Helen bertambah baik dengan ketara dia tidak lagi lupa temu janji. Keradangan artritisnya berkurang dengan banyak. Kulitnya kelihatan lebih sihat. Malah pakar optometri beliau menyedari kesihatan mata yang bertambah baik. Pelbagai manfaat daripada satu makanan yang mudah. Soalan, bolehkah saya makan blueberry jika saya menghidap diabetes? Ya. Walaupun manis, blueberry mempunyai indeks glisemik yang rendah dan sebenarnya membantu mengawal gula dalam darah apabila dimakan tanpa gula tambahan. Sangat sesuai untuk pesakit diabetes. Mari bina rutin blueberry yang sempurna. Sarapan pukul 7, oatmeal dengan kayu manis, belum tambah blueberry. Pertengahan pagi pukul 10, satu cawan blueberry segar dimakan sendiri. Ringkas, berkesan, dan waktu yang optimum. Makan tengah hari pukul 12, salad dengan ayam panggang, sayur-sayuran, dan dressing minyak zaitun tiada blueberry. Pertengahan petang pukul 3, yogurt Greek dengan blueberry. Makan malam pukul 6, salmon dengan sayur-sayuran. Nampak pola itu? Blueberry dimakan secara berasingan untuk penyerapan optimum. Waktu snack adalah kunci. Pertengahan pagi dan pertengahan petang adalah masa blueberry yang paling sesuai, jauh dari kopi, makanan, dan makanan yang boleh mengganggu. Rancang snack blueberry anda secara strategik untuk mendapatkan manfaat maksimum setiap masa. Penyediaan makanan membantu. Basuh dan bahagi blueberry ke dalam bekas kecil pada malam Ahad. Ambil dengan mudah sepanjang minggu pada waktu yang optimum. Persediaan memastikan konsistensi dan kejayaan dalam pemakanan sihat. Ingat, blueberry melindungi otak anda, mengurangkan keradangan, menyokong kesihatan jantung, meningkatkan penglihatan, menguatkan imuniti, dan mungkin mencegah kanser. Manfaat ini hanya berkesan apabila diserap dengan betul. Jangan sia-siakan. Blueberry sangat penting untuk warga emas. Kesihatan otak, pencegahan penyakit jantung, pengurangan keradangan, semua ini lebih penting seiring usia. Memastikan blueberry memberi manfaat kepada anda adalah pelaburan untuk kualiti hidup anda di masa hadapan. Kos blueberry nampak tinggi sehingga dibandingkan dengan kos ubat-ubatan, lawatan doktor, dan penurunan kualiti hidup akibat penyakit yang boleh dicegah. Sebenarnya, blueberry adalah ubat pencegahan yang sangat berpatutan. Ramai warga emas membelanjakan lebih untuk kopi setiap hari berbanding untuk blueberry segar. Keutamaan itu penting. Otak dan badan anda lebih layak untuk pelaburan itu daripada secawan kopi ketiga. Langgan saluran kami jika anda belum berbuat demikian. Kami berdedikasi untuk membantu warga emas mengoptimumkan kesihatan mereka melalui nasihat pemakanan yang praktikal dan berasaskan sains yang boleh anda gunakan setiap hari. Mari kita ringkaskan 5 makanan yang perlu dielakkan bersama blueberry. Pertama, kacang, asid fitik dalam kacang menghalang penyerapan zat besi.
Pisahkan pengambilannya selama 2 hingga 3 jam. Nikmati kedua-duanya, tetapi jangan dimakan serentak. Kedua, teh yang mengandungi tanin, terutamanya teh hitam, hijau, dan oolong. Tanin mengikat antioksidan, menghalang penyerapan. Beralih kepada teh herba atau pisahkan pengambilannya selama 2 hingga 3 jam untuk hasil terbaik. Ketiga, kopi mengurangkan penyerapan antioksidan dari blueberry sehingga 87%. Pisahkan pengambilan kopi dan blueberry sekurang-kurangnya 2 jam. Nikmati kedua-duanya, tetapi atur masa pengambilannya dengan bijak sepanjang hari. Keempat, minuman manis dan bijirin bergula. Gula menyebabkan keradangan dan menyuburkan bakteria jahat dalam usus, sekaligus menghalang penyerapan sepenuhnya. Pilih pilihan tanpa gula dan padankan blueberry dengan oat atau yogurt plain sebagai gantinya. Kelima, lemak trans dari makanan bakar dan goreng merosakkan lapisan usus dan mencetuskan keradangan yang menenggelamkan manfaat blueberry. Elakkan sepenuhnya makanan bakar komersial. Sediakan sendiri snack sihat anda. Padanan terbaik dengan blueberry, yogurt Greek, oat plain, keju cottage, teh herba, atau air kosong. Nikmati blueberry sebagai snack bersendirian pada pertengahan pagi atau pertengahan petang. Perubahan masa yang mudah ini memberikan manfaat maksimum setiap masa. Anda telah melaburkan masa berharga anda untuk mempelajari cara memaksimumkan manfaat luar biasa blueberry. Pengetahuan ini akan memberi manfaat kepada anda selama beberapa dekad. Otak, jantung, dan badan anda mengucapkan terima kasih kerana mengutamakan kesihatan hari ini. Terima kasih kerana menonton. Ingat, makanan yang sama, masa yang lebih baik, manfaat maksimum. Suka video ini? Langgan untuk tips kesihatan warga emas setiap minggu dan kongsikan dengan orang lain yang memerlukan maklumat ini. Kekal sihat, kawan-kawan.